Sepatutnya tadi aku ikut belah sana. Sekejap jalan ni kenapa macam mengconfusekan aku ni. Kita kena ikut bawah. Betul. Tadi ikut, kalau aku ikut yang betul tadi keluar kat sini. Sebab aku salah jalan. Keluar kat bawah. Dia keluar kat bawah ni tadi. Sebab aku dah tersilap tadi. Dia bagi jalan lain. Jalan banyak traffic light. Jadi dah okey lah ni. Lagi 43 minit. Baik, tak jauh sangat. Dia pun awal lagi ni, baru pukul 12 lebih ni. Dekat sini pukul Astaghfirullahaladzim aku ni. Dekat sini baru 12.30. Baru 12.30. Okey, naik ke sini betul Dan aku naik sini nanti tengok map pergi situ pula. Aduh, nak ajak gaduh je. Gaduh-gaduh pun aku still guna juga GPS ni. Best 4 km jalan ni aku dengan tak pakai glove. Lantak lah. Tak pakai glove je, tengok dia pakai singlet je. Apa dia heran pakai singlet, tapi kulit dia cerah lah. Macam kulit aku ni dah golap, terbakar dah. Kalau pakai singlet lagi terbakar. Aduh. Let's go 4 kilo jalan ni. Lepas tu kena belok kiri pula. Sekarang aku dah sampai kat ni, Chai Mong Khon. Chai Mong Khon. Mata sudah kelabu. Aduh, lagi 2 jam nak sampai ke destinasi yang dituju, Mae Sai Chiang Rai. Yahai. Okey. Minyak full. Cuaca pun alhamdulillah cantik. Alhamdulillah cuaca. Dia bagi sejuk ni, nampak panas kan? Panas, saya tak panas tau, sejuk. Nampak panas tapi angin sejuk je. Aku ride pakai baju hujan je ni. Sebab sejuk sangat tadi. Baju hujan ni. I'm wearing a raincoats. Tapi seluar tak pakai ya. Aku pakai baju je, baju hujan. Pasal angin dia sejuk je tadi. Tak boleh tahan. Takut lapar. Bila dah lapar nanti teringat roti canai, kari, ayam, mamak, nasi lemak, macam-macam dia teringat. Itu yang pakai baju hujan tu. Okey, tu je nak bagi tahu. Nanti kita sambung lagi di sana. Kawasan rumah-rumah kampung seronok. Rumah cantik-cantik. Taklah pun cakap macam cuak kan, nak lalu jalan ni tak ada orang apa. Ada je orang, cuma dia bahasa dia je lah. Bahasa tu je lah yang kita kena ni, kena guna Google Translate. Ada
Ada je, ramai je orang jalan ni. Anjing pun banyak, anjing. Tepi anjing. Alamak, return ke? Apa dia berjalan ni? Sekejap. Oh, ni berjalan besar balik ni. Jadi 3 jam lagi. Okey. Dah jumpa jalan besar dah. Tadi memang jalan tu dia bagi saja ke apa? Oh, memang kena ikut jalan potong lah tu. Macam pancaran lah, pancaran titik wangsa kan, nak kena potong. Ni boleh speed sikit. Let's go. Sekarang kita dia macam hentian dah ni. Hentian. Tapi tak sure lah, ada minyak lah. Rasa macam tak ada ni, tak ada petrol. Hentian rehat dan rawat Thai, edisi Thai. Dalam-dalam kat pokok tu tak ada petrol, tak ada. Petrol ada separuh lagi. Cukup sampai untuk depan lagi. Cukup. Tapi memang sejuk lah. Dia layan sejuk ni kan, jadi hayal je jap. Tengok dah 100 km jalan tu. Bahaya lah. Sebaik aku dah standby kopi. Kopi 7E. Mana kopi dia ni, kopi Amazon Honey, Amazon Black Honey Lemon. Ini dia my favourite kalau jalan-jalan ke Thailand lah. Nak bawa balik Malaysia, nak beli banyak-banyak, macam tak berbaloi lah kan. Datang sini bawa belilah kan, bawa minum, bawa best. Okay, let's go. Kita let's go tu, nampak tu. Fly. Lagi ni berapa tak tahu. 30 lebih tu. Yang 35, 36. Hai. 95. 95 premium, no standard. Premium. Yeah. Oh, 85 gold lah. Right. 5 kiloมี BTT นะ95ธรรมดาอีก5 กิโล Oh, 5 kilo eh? จ้า Oh, can lah, 5 kilo can. 95. Okay, 5 kilo eh. I go there. จ้า Okay, thank you. Dia ada 95 tapi yang premium, yang color gold. Itu memang mahal lah. Alhamdulillah kalau saya. Ush, kau ni muncul pula di situ. Oi, ya kan aku dah agak dah. Anjing betul. Anjir. Okey. Ke kanan masuk highway. Highway Route 4. Ini Route 4. km layan ini jalan. Matahari sudah naik. Jangan terlalu happy ya kawan-kawan. Happy sikit boleh, jangan terlalu happy. Kita tak tahu apa yang ada di depan. Terus je lah.
atas ni aku rasa ni pergi Bangkok ke? Bangkok. Wow, banyak laju. Oh. Layan corner, layan corner. Lagi 17 minit. Oh, dia buat jalan pula baru nak layan. Nak layan corner and layan view. Okay. Oh, dia buat apa ni? Macam buat perhentian lagi ni. Perhentian. Kanan. Itu kanan ya. Peramah orang Thailand ni. Sekali lagi yang bawa motor kan, memang peramah lah. Nampak saudara apa? Blood riders. Brothers of apa? Brothers of bikers. Itu aku tengok ni dia ni nak pergi mana ni. Kadang tak betul juga ni. Kita jalan nanti dia terus lah. Dia belok kiri ke. Okay, 12 kilo lagi. Dah dekat 10 minit juga aku berhenti. Aduh, sarung jaket apa semua. Ni nak lagi jauh lagi ni. Lagi 3 jam setengah nak sampai destinasi kan, Nan Street. Matahari dah naik dah. Dah terang kan. Kalau ada yang berani tu pukul 5 dia dah gerak dah. Janji yang penting dapat tidur. Cukup rest. Jangan tak cukup rest tu malam, ride malam lagi kan. Bahaya lah. Mata ni, nak ride ni mata yang kena rest. Badan pun kena rest juga. Juga kan. di Summit Kongkram. Jalan apa semua aku tak tahulah, jangan tanya.
Memang aku tahu location dia dekat Summit Kongkram, berdekatan dengan Mak Elong Railway Station dari sini lebih kurang 10 minit lah, 10 minit nak ke sana. Tapi aku recommend lah, memang recommend lah tempat aku stay tadi tu. Suasana kampung, relax-relax, satu malam RM90. Kalau datang berdua, boleh kot. Aku tak tahu lah dia ada, depan ni ada apa ni, nampak berkaki 4. Apa aku tak tahulah dia ada home dom ke tak kan. Kalau nak ramai-ramai tu kena sewa, kena booking lah, satu bilik 2 orang. Kalau orang ramai tak cantik lah tengok kan. Apalah orang Malaysia ni ramai-ramai duduk satu bilik kan, mencerminkan yang kita ni aduh tak berapa nak bijak, tak civilized cik gitu. Okey lah, aku tak nak mengarut lagi, nak jalan gelap ni lah. 2-3 km jalan gelap ni. Okay, let's go. Sibuk dia nampak. Tanker racing tu. Oh, tengok. Hey. Truck jeep left, tapi diorang semua ikut kanan, ikut tengah. Semua tak nak kalah tu. Gila mu. Tengok side mirror nampak. Ni nak ke Utai Tani ni. Utai Tani ni, kawasan Utai Tani. Aku dah lalu lah tu di Utai Tani, tapi aku lalu yang belah dalamnya. Belah dalam, ceruk-ceruk. Ini yang kawasan bandar ni. Depan tu signboard tu. Tengok signboard apa yang menarik kat signboard tu, boleh ambil gambar. Picture time. Sama ke? Welcome to Utai Tani. Sama juga. So belakang bakau-bakau hai. Aku relax je dah 3-4 ribu lebih dah ride. Tak ada bakau-bakau pun. Oi, mana ni lambatnya. Oh, tu pun ada Harley juga tu, situ sebelah sana. Belakang Harley, depan Harley. Tu Harley lah ni. Ride sekangkang kera, boleh le kan. Aku sampai Mysot, KL Mysot. Lambatnya. La ilaha illallah. Betul-betul lah macam kat KL lah, sama lah. Sebijik. Jadi kena pandai tengok dia punya berbelit-belit tu. Silap jalan tu sampai hari raya dia bawa balik Malaysia, tak jumpa jalan.
Nice. Nak berhenti tak boleh. Bergambar, berpicture, bersuah foto. Goyang ke sini? Berangin je. Ni macam jalan kat Puchong lah. Puchong depan hotel apa, Ayuk apa? Apa Puchong depan mall tu kan. Macam ni sama lah. Saya bergambar dekat sini Nan Bali, ala-ala Bali. Dah terserempak dengan ni lah, lipat-lipat dengan budak-budak motor besar Thailand. Okay, ni nak turun balik ni 30 minit je, dekat. Kira aku boleh jatuh lah. Cuaca hari ni pun nice, alhamdulillah. Dekat Klai K-L-A-I Klai, bukan K-L-I-A K-L-A-I Klai. Ada pasar pagi. Ramai gila orang. Aku nak rekod pakai handphone ni, takut tak sempat nak simpan. Kan? Baru cakap Klai K-L-A-I. Dia meriah. Aku memang jenis tak adalah nak turun-turun, nak jalan-jalan nak buat video kan. Tu dia punya wakil rakyat dia, macam Nora Danish. Apa hal dia horn lah. Ada je bawang minyak PT. Dia ada PTT, ada PT, ada Bangcak. Bangcak. Lah. Potong angin. Ni lagi 3 jam 200 kilo lagi. 200 kilo nak sampai ke restoran Chai Seng Restoran. Yang aku makan hari tu sup daging. Besok dah puasa dah, tak boleh makan. Hari ni ada peluang kita makan lah kan. Belum balik ke Malaysia. Prachuap Kirikan Tapsaki. Construction berapa kilo ni, dalam ni tak ada lah.
GPS tak ada bagi tahu. Pelik biasa ada bagi tahu. Baik sikit je. Ni speed trap ni aku rasa ni. Speed trap dia Roger lah. Dia Roger lah. Siapa yang buat laju dah tangkap. Dia speed trap ni. Wangi je polis ni. Pakai perfume apa dia pakai. Coba tu polis. Jalan nak ke Bangkok ni memang. Dia kalau speed trap dia tahan je saman. Tapi kalau lawan arus depan mata dia tak ada hal. Jalan boleh. Kelakar kan, kelakar. Jalan dia panjang. Jalan yang panjang tegak. Ada layan corner sikit-sikit. Lepas tu yang paling best ialah kesejukan yang teramat sejuk. Aku pakai jaket. Lepas tu pakai sarung baju hujan lagi baru okey. Kalau pakai baju hujan je tadi tak jalan lah. Shaking satu badan. Jalan dia ada corner ni besar ni. Berkabus tu bestnya. Terus lagi, terus lagi. Tengok tu matahari. Lapang gila lah. .6 belok kanan. Burung ni tepat kat kepala. Okay. 3 kilo lagi. Apa ni? Roblox ke Roblox? Bukan, sekatan jalan raya. Nampak kuning, oren. Sejuk dah pakai baju hujan pun sejuk. Macam mana? Tadi dah naik dah. Sekarang pukul 7.30 7.30 waktu di Thailand. Di Malaysia 8.30. Sambil layan view ni, sambil dengar lagu Scorpion kan. Memang layan. Ikut laluan tepi pantai tu pantai tu. Ni straight ni boleh pergi ke Songkla. Songkla. Tapi tak boleh nak makan-makan lah. Lalu je lah. Lama. Pantai Songkla. Ini bukan pantai Songkla lah. Ini pantai lah. Tapi pantai apa tak tahu. Main mancing-mancing. Menjoran. Okay, nama dia apa ni? Sebab welcome to Kanabnak. Gambar satu lah kan, sebagai kenangan. Panas
Hari ni panas. Dah si petrol. Gadis-gadis. Diorang ni kalau nampak orang luar ni, diorang tak takut sikit. Diorang ketakut, diorang segan. Diorang tak pandai cakap. Tak pandai communicate. Diorang ketakut. Communication diorang risau. Baik. Banyak senang lah duduk situ. Ni pun nampak masjid ni. Sepanjang jalan ni dah banyak masjid dah. Kuih ni sekarang apa ni bawang. Apa? Oh, ni hasil tanaman. Lagi setengah jam nak sampai ni. Aku mata dah mengantuk lah. Sejuk lah. Lepas tu dia slow kan. Tempat chili ya. Sejuk. Ini sampai apa ni, dah jalan dah cantik sikit lah ni. Tak apa, tepi sungai apa ni. Apa ni, mancing apa ni. Tinggi je kau nak mancing. Kau tengok. Wow, cantiknya. Ramai orang lah. Nak buat apa ni? Ambil gambar. Cantik kan, nice kan. Nanti je. Ada ni, ada apa? Macam cooler. Itu ada boat. Okey, sekarang pukul windmill dia ni, kincir angin ni. Aku ingat sikit je, banyak. So, banyak. Saya di tepi pantai kan ni. Tepi pantai nampak. Banyak lagi tu, aku ingat dah. Sikit. Banyak. Nak masuk ke route 1148. Okey. Oh, toilet. Oh, ada toilet semua nampak. Sejuk, tempat sejuk mesti ada toilet. Nan 140. Tunjuk sikit. Oi, ambil buat video. Buat music video. Okey, nak layan 75 kilometer 1148. Ada corner-corner sikit, layan jom. Daun-daun dia semua color macam mana. Memang tempat ni sejuk lah. Mesti ada viewpoint sini kan.
Oh, uncle ni baru sampai sini lah. Aku dah 2 kali berhenti. Relax, steady. Uncle ke auntie tak sure lah. Pakaian macam sama je kan. Sejuk kat sini. Tengok dia punya pokok-pokok pun dah tahu lah. Sejuk lah. Banyak gunung-gunung ni. Gunung bukit. Lampang lagi 140. Tadi bukan Lampang 178 ni tadi. 78 aku nampak ni. Assalamualaikum, good morning. Sekarang di Thailand pukul 6 Alahai kau ni lembabnya. Aku ni nak berjaga kan. Ni pukul 6 di Chiang Rai. Di Malaysia dah pukul 7 lah kot. Gitu. Nah, dia Chiang Rai ni macam apa? Macam Pai lah lebih kurang. Ada night life. Ada masa suka-suka, hai, bye. Ya Allah, aku pelik betul lah. Apa benda ni map aku ni? Kau ni kenapa dah bengong lah, nampak? Okey. Aku nak ambil gambar ke depan tu lah. Siang tak sempat ambil gambar. Kena belok mana ni? Terus ambil gambar sini lah. Ambil gambar dulu. Belok kiri 300 meter belok kiri. 4x4 ni dia tadi lah. Sekejap slow, sekejap laju. Apa masalah kau? Turn left. Oh ni lah. Turn left sini. Betul. Apa ni, ayam goreng. Asam betul lah. Aku punya GPS ni suka bagi aku off-road lah. Apa masalah? Berapa kali dah aku nak kena off-road je. Ya. Silau. Aku ni melilau mencari apa? Petrol. Tu Songkla sana. Terus terampak petrol Aku ada je lagi ni petrol dalam ni sikit. Apa dia tulis ni? Simpang. Dia signboard dia kecil sangat lah. Kena mata-mata warga ni tak nampak. Thank you, bye. Ada juga minyak. Aku tak nampak tadi. Ada apa? Ini ada roadblock kan. Aku tu was-was lah. Cantik lah. Jangan cantik. Tengok tu lah pokok-pokok sini. Tengok dia macam apa,
macam musim apa, winter tau, nampak? Macam musim kat sini lain tau. Tak macam Malaysia kan, panas, hujan je kan. Dia macam ada 3 musim lah, bercampur, nampak? Pokok-pokok daun dia semua jadi kuning-kuning, kering. Mau beli tilam, king size ada, queen size ada. Ini betul-betul apa? Oh, kau. Ini betul-betul apa? Berjaya. Tilam. Ni apa ni? Oh, ni dia punya bangunan apa? Dia punya pintu gerbang. Skuter tu tak gagak kau Oh, laju. Laju-laju dah sampai ke Golden Triangle. Ngantuk oi. Dah daripada pukul 4 lebih bangun. Sekarang dah pukul 2.40 kat sini lah. Alah, ni ada merah-merah, kenapa ni? Aduh, menci betul lah, menci lah. Ada merah-merah ni. Satu dekat sini. Pukul 2. Pukul 2. Dah sampai San Sainoi. Perjalanan lagi 1 jam. 1 jam lagi. Okay. Tu sana nampak tu, bukit-bukit. Tu Myanmar kot situ kot. Myanmar. Kalau banyak hari ni boleh explore ni. Tapi itulah, masa ada hanya 9 hari. 9 hari saja boleh ride. Dah lepas dah Patalong. Kat sini Patalong dah jauh lah. Kali nak pergi apa, kincir angin tu dah tahu dah jalan mana. Bomba. Thailand ni laju. Thailand. Juga motor Malaysia tadi. Okay. Pisanolok. Apa lagi Pisanolok lagi? Janganlah, signboard dia buat cuak lah. Pisanolok dah jauh dah aku tinggalkan. Nampak lagi dia punya signboard Pisanolok. Cantik lah, fotografi cantik ni. Yes. Chumpon. Yes. Lampu ni terang daripada jauh dah nampak dah. Itu kalau tak nampak juga tak tahulah kan. Safety kan. Kadang ni lori ni laju gila orang ni. Ada speed track pun laju semacam. Yang bekerja semua orang sini. Mana ada orang luar. Semua muka-muka orang Thailand. Sipit.
Metro. Ini dekat, aduh, dekat kanan apa nama tempat. Tapi semua awet-awet. Awet-awet jaga. Tak datang sini rugi isi minyak. Kat Malaysia mana ada awet isikan minyak. Kat Thailand saja. You all mesti datang Thailand. Thailand isi minyak sini diisikan. Okay, let's go. Kita nak ke apa Puan. Ni pun ada minyak lah. Ni ada power motor dia. Buat macam ni lah, style lah kan. Okay, full face. Motor minyak dia tu. Aku nak kena buat macam itu lah, rack dia tu kan. Potong satu seat, belakang buat rack. Cantik tu. Makar cantik lah. Gambar atas tu. Tu Myanmar atas tu. Bukit-bukit tu Myanmar. Ini off-road. Dia punya ni. Motor besar pakai saw pendek je. Mau beli sayang. Love U-turn. I love U-turn. Itu pun tak dapat tangkap apalah. Diesel 95. 95 tak ada. 95. Banyak benda boleh buat duit kan. Tak kisah macam mana, janji ada duit. Masuk duit, masuk. Aku nak bergambar kat situ tu. Dekat minyak punya tu. Dekat Malaysia mana ada kan. Sini je ada. Tu gambar lah kat sini satu. Best juga lalu sini kan. Asyik kalau nak pergi Bukit Kayu Hitam, asyik nak lalu apa Patalong tu. Boring juga. Ni layan. Layan apa, angin pantai. Tapi ada lembu lah jaga. Banyak lembu. Nampak pantai. Sawah bendang tu. Ini tempat ikan. Oi, 40 minit lagi. Harap besok nak ke Nan tu dekat lah juga kan. 3 jam besok perjalanan. Nak ke Nan, nak ke Pisanolok 5 jam. Wah, besok mencabar besok. Besok sangat mencabar. View
Apa lagi bergambar lah. Bukit ni lagi bukit. Bukit dia sama macam bukit dekat tu lah. Tak kerutak. Dia cakap ada rel kereta api sini. Mana rel kereta apinya? Dia scam lah. Singgah 7E beli kopi Urubus. Nah, makan tak payahlah. Si makan apa 7E kan tu. Sembelit tu. Ni dia, betul lah. Aku tengok dalam map dia akan melencong ke sini. Ke apa, Kosamui. Hari ni main laluan tepi pantai lah. Harap-harap nampak lah pantai kan. Tengok lah, jalan dia terang. Dah macam apa, highway Sungai Ramal lah. Kan nak ke apa, ke Plus tu lebih kurang lah sama. Ya Allah, tak jam dah. Lain jalan clear. Jam 43. Kita kena tengok kiri. Kiri ada kedai baju, ada Amoy lah. Ini pekan lah, macam pekan apa 7 lagi. Di mana ni? Belakang rumah ni view cantik lah. Nice gila view. Belas kilometer. Aku mengantuk sudah. Nose. Gambar satu lah. Apa tu, orang ke apa? Orang. Ada di satu kawasan bernama apa tak tahu, tiada, tak pasti. Tadi aku nampak nama dia tu. Payau kot ni, Payau. Tak silap aku ni Payau ni. Tu Lampang harap betul lah. Lampang ke Chiang Mai Chiang Mai jauh lagi kot. Angan sampai Chiang Mai. Chiang Mai, Lampang, nampak? Chiang Mai, Lampang. Ni dia, aku rasa ni last destination lah untuk kat Thailand ni. Ni aku nak balik dah. Balik ke pangkal jalan. Balik ke mana? Sana ada lagi lah. Nampak? Lagi setengah jam. View dia tu lah lama. Thailand ni walaupun dia nampak panas tapi berangin. Pukul 11. Ada apa ini? Ada roadblock ke? Roadblock lah. Sini kot. Cuba trap. Jadi kalau berhenti dia tahan. Kalau minta pasport tu lemah tu. Pasport semua dalam box. Nak buka box. Betul lah. Tapi aku tak sure apa yang menarik tempat tadi tu. Tengok tak ada apa pun. Biasa je.
biasa-biasa je. Di Malaysia pun ada macam tu kan. Dekat Sungai Petak lagi cantik. Sungai Petak nak naik Fraser tu, oh tu cantik tu buat tu. Oh tadi aku lalu situ tadi tu. Oh dia pusing-pusing. Jalan slow-slow. Lepas ni nak isi petrol. Petrol. Selang berapa kilo je ada 7E. Selang je ada 7E. Tak payah risau lah. Tapi belah atas tak tahulah kan. Tapi kalau macam ubat-ubat tu korang kena bawa sendiri lah daripada Malaysia lah. Sini ubat dia macam pelik sikit. Dia sama tapi nama dia lain. Nanti korang tak kena dengan badan korang kan. Jadi lain pula kan. Kalau emergency sangat, urgent, boleh kat farmasi lah. Cari farmasi. Tapi better bawa daripada Malaysia lah ubat. Ubat je pun apa berat sangat kan. Kaset suk. Banyak juga tempat apa benda-benda menarik kat sini. Ada Buddha tidur lah apa. Tapi aku tak ambil gambar lah. Ni lagi ada ni. Dia macam apa, replika Chiang Rai 102 lagi. Chiang Rai Chiang.